Tahu tak, pada 20 Jun 2006, seorang pelajar jururawat berusia 21 tahun bernama Frog Lips tinggal di Paderborn, Jerman. Selepas menonton perlawanan Piala Dunia di sebuah pub, Frog mula berjalan pulang, tetapi dia tidak pernah sampai ke rumahnya. Dan pada pukul 12.49 tengah malam itu, rakan serumahnya menerima sebuah SMS dari telefonnya yang mengatakan, "Saya akan pulang lewat hari ini." Nombor dikesan dari kawasan Nehim, kira-kira 35 km dari Paderborn. Sepanjang hari-hari berikutnya, Frog membuat beberapa panggilan ringkas kepada rakan serumahnya. Suara dan kata-katanya tenang, tetapi penuh dengan teka-teki dan tanda tanya. Dalam panggilan terakhir pada 27 Jun, apabila ditanya sama ada dia dicolek ataupun ditahan, jawapannya ialah ya, kemudian tidak, sebelum panggilan terputus. Kemudian pada 4 Oktober 2006, mayat Frog ditemui oleh pemburu di kawasan hutan berhampiran Lichtenau, memakai pakaian yang sama seperti malam kehilangannya. Manakala telefon bimbit, dompet dan jam tangannya tidak dapat dijumpai. Sebab kematian dan lokasi sebenar kejadian kekal menjadi tanda tanya.